Apa yang saya nak tekan kat sini, pergi kepada polis. Jangan pergi kepada netizen ni. Selalu orang buat report sekarang kan, trend sekarang ni, dia cakap kat internet. Dia bercerita dekat platform terbuka, media sosial dan sebagainya. Sebenarnya untuk menjalankan siasatan ni, dia tidak ada tempoh waktu. Dia tak ada kata jenayah yang berlaku 3 tahun lepas you tak boleh report dah sekarang. Memang tak. Boleh. Tak pernah polis dedahkan pun. Betul. Kita diam, kita sabar je. Selalu. Kena profesional. Walaupun ada yang kata, oh itu semua fitnah, polis tak buat kerja. Kita perlu diam kerana yang tahu kita buat pelaporan secara siasatan ni adalah sulit. Kita kena menjaga kebajikan mangsa. Betul. Kena melindungi orang kata keselamatan dia dan juga privacy dia sebagai mangsa lah. Hai, kembali lagi kepada Berani Bicara, Jangan Sentuh Saya. Pada hari ini kita ada very special guest. Masa kita mula-mula nak buat podcast ni, the first person in mind kita nak panggil is actually Puan Siti Kamsia. She is the Ketua Penolong Pengarah Bahagian Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman. Terima kasih Puan Siti kerana sudi hadir to our podcast hari ini. Selamat datang. Terima kasih kembali kerana menjemput. Topik hari ini kita nak borak santai je Puan Siti. Kita nak tahu apa peranan polis dalam kes kanak-kanak ni. Jadi apa yang bila orang didera, apa kanak-kanak perlu buat atau ibu bapa bila tahu anak kena dera atau kena buli, apa yang diorang perlu buat lah. Okey, baik. Sebenarnya polis ni kalau kita tengok peranan dia memanglah agensi penguatkuasaan undang-undang. Bermakna secara ringkas, kalau orang tahu polis ni kerja dia menangkap kan, tangkap orang je. Jadi je satu jenayah, paling orang-orang awam ni, orang biasa ni yang bukan polis ataupun bukan lawyer, dia akan kata, oh polis akan tangkap orang. So bermakna polis ni menegakkan undang-undang sebenarnya. So dalam isu kes kanak-kanak didera ataupun mana-mana kanak-kanak lah yang jadi mangsa jenayah seksual ke, didera ke, bermakna peranan polis kat sini adalah untuk, paling mudah adalah untuk menjalankan siasatan. So kita nak menguatkuasakan undang-undang ni adalah melalui penguatkuasaan undang-undang. Menjalankan siasatan bermakna pihak ataupun ibu bapa ataupun mereka yang terkesan dengan jenayah ini yang mengetahui ada kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah ni, kenalah tampil ataupun bawa mangsa ini ke balai polis untuk membuat laporan. Jadi peranan mereka adalah untuk membuat aduan. Kalaulah kanak-kanak tu kecil kan, kanak-kanak yang umurnya terlalu muda, 4 tahun, 5 tahun, bermakna dia tak reti lah, tak tahu nak buat aduan sendiri. So bermakna orang yang mengetahui tentang jenayah ni berlaku kena datang kepada polis kerana tugas polis untuk menjalankan siasatan untuk menguatkuasakan undang-undang ni ataupun menjalankan siasatan untuk mengesan siapakah pelaku dia, apa yang berlaku dan juga untuk mengambil tindakan lanjut sepanjang proses siasatan tersebut. Apa yang saya nak tekan kat sini, pergi kepada polis. Jangan pergi kepada netizen ni. Selalu orang buat report sekarang kan, trend sekarang ni, dia cakap kat internet. Dia bercerita dekat platform terbuka, media sosial dan sebagainya. Mereka yang tidak mempunyai autoriti yang sah. Jadi seharusnya datanglah ke balai polis kerana ataupun buatlah aduan kepada pihak polis kerana pihak polis yang mempunyai kuasa untuk menjalankan siasatan. Itulah sekarang kita tengok ramai sebelum pergi buat report polis, diorang buat video dulu. Buat video, buat status. Lepas tu bila tanya, oh kenapa tak ada siasatan, sebab tak buat report. So macam mana polis nak jalankan siasatan kalau tak ada report kan? Betul. Jadi bila ada report, polis buat siasatan, apa tindakan seterusnya kalau macam misalnya dalam kes budak ni didera oleh ibu bapa kan, apa yang akan dilakukan? Polis akan ambil anak tu separate kan daripada ibu atau bapa yang mencederakan and letak kat mana atau macam mana? Faham. Okey, dalam situasi jenayah yang melibatkan ahli keluarga,
ataupun mereka yang diberi amanah dan yang lebih teruk lagi mereka tinggal bersama lah. So bermakna kanak-kanak itu dalam kustodi si pelaku jenayah. So bermakna apa yang berlaku apabila satu aduan telah dibuat kepada pihak polis, nombor satu sekali polis ni dia tak terus tanya kau kena buat apa, awak kena apa, awak kena pukul, awak kena tak tanya. Sebab bila berlakunya kejadian jenayah sebegitu, pihak polis akan melihat emosi dia dulu. Membuat assessment awal di mana macam mana kanak-kanak semasa dibawa kepada pihak kami lah, kepada pihak polis. Adakah dia dalam keadaan kecederaan yang memerlukan rawatan segera? So di sini pihak polis akan membuat assessment awal di mana dari sudut keselamatan diri dia dulu. Kemudian barulah kita tengok tahap emosi dia. So sama ada perlu ke pihak polis ni terus mengambil keterangan. Ini adalah bergantung kepada tahap kecederaan dia, tahap emosi dia pada masa itu. Kalau tengah trauma kerana dipukul oleh ahli keluarga sendiri, biasanya mereka akan mengalami trauma lah. So pihak polis akan mengambil pendekatan rujuk kepada pihak hospital untuk memberi rawatan. Sama ada kecederaan fizikal ataupun untuk memberi intervensi awal kepada pegawai doktor lah, psikiatri khususnya, untuk supaya mangsa ni dia berasa dia stabil emosi dia. Barulah kita boleh, pihak polis ni boleh menanyalah, membuat siasatan lanjut, pertanyaan-pertanyaan seterusnya. Jadi di sini sekiranya pelaku itu adalah ahli keluarga, macam tadi Panik tanya, apa yang polis akan lakukan? Sudah tentu kita melihat tadi dari aspek keselamatan dia, mesti dipisahkan supaya tidak ada ancaman keselamatan kepada kanak-kanak tersebut. Kalau kita tahu mangsa ini adalah diperlakukan sebegitu oleh bapa dia, ibu dia ataupun ahli keluarga lain, bermakna pihak polis akan merujuk kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perlindungan dapat dikeluarkan, dipohon ke mahkamah. Kita perlu separate supaya mangsa ni tidak menjadi perlu diberi perlindungan lah. Bermakna akan ada tempat selamat yang kanak-kanak ni akan dibawa, terutamanya di bawah institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat. So bermakna kat sini kita nampak peranan pihak polis ni dia bukan bekerja bersendirian. Dia ada rakan-rakan dia, rakan-rakan strategik dia dalam melaksanakan tugas ini. So bermakna polis pertama datang pada polis identify di mana harusnya kita bertindak ni, terus menerus mengambil keterangan ataupun terus buat tangkapan atau merawat kanak-kanak ini dulu. So bermakna itulah peranan hospital tadi, ada rakan-rakan strategik yang perlu bersama-sama dalam menangani jenayah yang berlaku terhadap kanak-kanak ataupun bukan kanak-kanak, proses orang dewasa pun sama juga. Interim protection order lah kan Puan? Betul. Yang tu valid 7 hari je kan? Bukan, dia macam ni. Dia ada perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara ataupun perintah perlindungan. Perintah perlindungan kecemasan ni biasanya apabila dia perintah tu tak perlu dibuat laporan polis. Sebab apa? Seseorang itu berada dalam keadaan di mana ancaman keselamatan, kecederaan, kematian pada tubuh, kecederaan pada diri dia. Pada masa itu juga dia boleh mohon perintah daripada pergi kepada JKM lah. Perintah tu kita boleh mohon pergi ke mahkamah terus pun boleh. Mahkamah atau JKM, bukan mahkamah. Polis ni dia boleh membuat tangkapan dan sebagainya, tapi perintah tu adalah daripada mahkamah. So agensi yang boleh membawa adalah yang paling mudah adalah JKM lah. JKM. Cuma interim protection order tadi adalah sepanjang tempoh siasatan dijalankan. Sebaik saja polis dah buka kertas siasatan, jadi perintah perlindungan boleh dikeluarkan apabila mangsa kata dia memerlukan. So pihak polis akan merujuk kepada mahkamah melalui JKM lah. So mahkamah lah akan mengemukakan perintah. Validnya adalah selagi siasatan itu masih lagi berjalan. Bermakna sehingga ada dapat pertuduhan, arahan pertuduhan daripada DPP, pendakwa raya, ataupun keputusan tu kira dah habis dah, tak boleh diteruskan. NFA lah biasa kita katakan. No further action. So kita tak boleh nak teruskan. So tamatlah. Itu the interim protection order. So
you go to JKM atau you pergi kat mahkamah, but you have to, kita kena present lah apa kita ada cedera and all. Yang tu kena report, kena lengkap baru boleh kita minta kan. Betul. Tak boleh tiba-tiba, oh saya rasa saya diancam. Oh tidak, dia macam ni. Yang perintah perlindungan emergency protection order tu adalah dia memang spesifik dalam keadaan ancaman pada masa itu. Jadi itu lain. Itu sebab tak perlu ada report polis. You terus pergi. Dia cedera fizikal ke? Fizikal je. Kalau mental tak boleh. Ancaman. Tak dapat nak membuktikan. Bukti tu tak boleh lah. Bila kanak-kanak, kita cakap dengan kanak-kanak pasal kanak-kanak kan. Kanak-kanak ni dia nak di-interview, dia orang di-interview dekat balai macam orang dewasa ke, macam mana dia orang ni di-interview? Okey, satu soalan yang bagus sebenarnya. Kalau tengok pada hari ni saya pakai uniform. Bahagian di 11 ni sebenarnya bila menjalankan siasatan melibatkan kanak-kanak ataupun khususnya apabila kes-kes seksual, pendekatan yang digunakan oleh pihak polis adalah seboleh-bolehnya kita nak nampak seperti acik-acik je. Seperti kakak-kakak je. Kita mesti child friendly. Bermakna tak boleh melihatkan diri seperti polis, kerana polis ni dia ada authority, ada kegerunan. Jadi pendekatan yang digunakan oleh polis sendiri, kami tak berpakaian uniform dan tidak menggunakan kenderaan yang berlambang. Jadi dan untuk merakam percakapan pun kita elakkan daripada bawa kanak-kanak tersebut di balai polis, kerana di balai polis ni kita tengok ada karakter peronda, ada orang yang beruniform dan ada senjata. Ada penjenayah ataupun mereka yang dalam tahanan kan. So kita cuba elakkan supaya kanak-kanak ni tak rasa trauma, takut dan ada rasa tak selamat. Sebab tak semua orang tengok polis tu dia nampak macam dia minat. Tidak. Dia rasa macam dia selamat. Tak. Mungkin dia ada kegerunan tersendiri. Dan kita tidak mahu ada elemen-elemen seperti paksaan dan kegerunan tadilah. So sebab tu pihak polis macam bahagian di 11 ni, kami ada satu fasiliti khas iaitu Child Interview Center ataupun pusat temuduga kanak-kanak ni untuk tujuan mengambil keterangan saksi kanak-kanak melalui video recording. Bermakna dia bukan bertulis macam biasa yang kalau orang dewasa kita panggil temu bual lisan tu kan. So berdepan, ini adalah satu fasilitis khas yang dibangunkan untuk keadaan dia child friendly lah. Tidak seperti balai polis. Kita tak nak ada image nampak macam ada gari, ada menunjukkan suasana yang tidak kondusif ataupun tidak selesa untuk kanak-kanak. So dia separate dengan tempat ni, tak ada orang dewasa orang penjenayah tak ada lah. Dia kena keluar. Just budak-budak je. Betul, dia sepatutnya kena keluar. Kalau sepatutnya konsepnya adalah keluar daripada kawasan balai, tapi disebabkan kekangan di Malaysia ni, kita menggunakan juga di kawasan balai pun ada, kawasan balai polis ni pun ada, tapi laluan yang berbeza, jauh daripada ni, dan bangunan itu sendiri pun diwarnakan dengan keadaan yang warna yang berbeza lah. Bukan biru putih. Itu image polis kan. So kita nampakkan dia child friendly dengan hiasan dalam tu pun bagi kanak-kanak jadi mangsa ni dia selesa. Dia comfortable lah untuk ni. Interview center ni ada di setiap negeri ke daerah ke macam mana? Di setiap negeri. Di setiap negeri ada satu tempat. Betul. Okey, di setiap negeri kita ada satu center. Pada permulaannya satu saja di Bukit Aman sahaja. So kemudiannya ekoran daripada keperluan lah, keperluan semasa, kes meningkat, kanak-kanak pengamai jadi mangsa. So setiap negeri ada. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2023 kita dapat penambahan, setiap negeri dah ada 2 walaupun tidak, orang kata belum lagi cukup kondusif untuk yang CIC yang kedua setiap negeri tersebut, tapi kita menunjukkan kita dah wujudkan lebih lah kerana melihat kepada keperluan pada masa hari ini. Puan Siti, dekat yang saya tahulah dekat center ni polis gunakan patung-patung kan? Betul. Patung ni sebab kadang-kadang kanak-kanak dia tak erti nak explain macam mana apa yang berlaku kepada dia, ada patung keluarga kan. Macam mana benda tu membantu? Okey, baik. Sebenarnya
facilities a child interview center ni kita ada beberapa peringkat. Nak merakam keterangan saksi kanak-kanak ni, dia kena melalui beberapa peringkat lah. Bukannya kata terus saya bawa kanak-kanak ni, okey terus tanya, duduk. Memang di facilities tersebut kita ada bilik repo building, kita panggil bilik terapi. Bermakna kita nak kanak-kanak ni bila dia datang, dia nampak dia selesa dengan environment. Dan kemudian barulah kita bawa kepada satu bilik temu bual, di mana di bilik ni dilengkapkan dengan kamera lah. Kamera untuk tujuan nak merakam apa juga keterangan visual ni. Kanak-kanak sedang memberi keterangan. Bermakna tidak semestinya kita bersoal jawab sahaja. Kanak-kanak juga boleh memberi keterangan melalui ekspresi, lukisan. Itu sebab image tadi akan di-capture kepada bilik yang akan dikendalikan, bilik teknikal lah. Satu lagi, monitor akan dikendalikan oleh pegawai juga, pegawai polis, untuk orang kata untuk merakam apa yang terjadi, apa yang keterangan yang diberikan oleh kanak-kanak tersebut. Dan kanak-kanak ni untuk memberi keterangan, memang tak semua kanak-kanak, boleh kata kebanyakan kanak-kanak, dia tak pandai pun nak bercakap macam kita bercakap pada hari ni. Soalan yang ditanya, dia nak jawab tu dia tak tahu, sebab kanak-kanak dia tak faham. Kadang-kadang jenayah yang berlaku ke atas dia tak faham pun itu satu kesalahan. Jadi macam mana dia nak bercakap? Jadi patung anatomy dolls tadi tu, anatomi yang mempunyai ciri-ciri seperti manusia lah, untuk membolehkan senang kanak-kanak menceritakan dengan lebih detail. Sebab kanak-kanak dia tak sebut kemaluan, dia tak pandai menyebut, dan dia tak pandai nak express pun tentang apa yang berlaku. So dengan adanya patung tersebut, bolehlah digunakan untuk dia menerangkan di mana tempat tu berlaku, di bahagian mana tubuh badan dia, apa yang dilakukan, tanpa ada leading sebenarnya. Bukan leading question lah. So bermakna kita bagi dia bercerita seperti storytelling lah, macam dia nak cerita je. Kita bagi dia bercerita, tapi dengan ada sedikit orang kata, kita bagi dia peluang untuk menerangkan lah secara orang kata dengan menunjukkan di mana tubuh badan mereka. Sebab dia tak sebut kemaluan, dia tak sebut payudara. Jadi dia kadang-kadang budak ni dia tak bercakap pun. Dia tunjuk. Pegawai polis yang interview budak kanak-kanak ni, do they have experience or either qualification dalam child psychology ataupun tidak sebenarnya. Saya jawab terus, saya potong terus. Saya tunggu, dah tahu dah. Soalannya sebenarnya polis ni sebenarnya setakat hari inilah way forward akan datang. Saya memang nampak keperluannya itu ada. Masuknya, kelayakan masuk itu adalah macam-macam. Saya sendiri pun banking studies, business admin. So mana perginya psikologi saya, kriminologi saya itu tak ada. Tetapi semasa pegawai-pegawai yang mengendalikan ni diberi latihan. Pegawai yang mengendalikan pun tak ramai sebenarnya. So kita perlu latih dia. Jadi bukan anybody yang boleh. Bukan anybody. Yang boleh dia kena interview. melalui satu proses latihan. Dan dia juga dari semasa ke semasa. Sebab dia kena empathy. Melayan budak-budak ni, kita rasa geram kadang-kadang. Tak faham. Kita tak boleh leading. Nanti lawyer-lawyer ni semua masuk. Dia kata leading question lah apa semua. So dari situlah macam mana pendekatan unit ini, bahagian saya ni, semasa nak merakam keterangan saksi kanak-kanak tadi, itu sebab kita kata dia kena bercakap by flow. Itu sebab kita menggunakan anatomy dolls, kita menggunakan video recording. Dan mereka ni, satunya, bila kita penggunaan video recording ni, dia ada di dalam undang-undang lah peruntukannya. So bermakna untuk perbicaraan nanti di mahkamah, so dia tak perlulah hadir untuk memberi keterangan semasa pemeriksaan utama tadi. Makna pada peringkat permulaan, melainkan dia di cross lah oleh lawyer. Ni saya rasa agak teknikal sikit, saya tak nak cerita detail lah. So makna di mana sebahagian besarnya dia dah terselamat lah. Kalau dia hadir pun dia tak perlu melihat, dia tak perlu mengalami trauma. Dia ditanya lagi di mahkamah dengan adanya suspek tersebut di depan dia. Ini adalah antara prosedur yang saya lihat adalah satu prosedur yang untuk mengurangkan trauma kanak-kanak ni sebenarnya melalui rakaman, melalui video recording tadi. Macam mana kita kan kanak-kanak yang ni kanak-kanak kan sometimes very imaginative kan, imajinasi dia tinggi. Macam mana kita nak tahu apa yang dia cerita ni betul-betul berlaku ke macam mana? Sebab kadang-kadang dia takut atau dia benci orang tu, dia katalah orang ni buat tu. Macam mana Puan Siti?
Okey, pertama sekali kita bermakna apa-apa juga keterangan yang ada yang diambil berdasarkan keterangan kanak-kanak ini, yang dimaklumkan oleh kanak-kanak ini ataupun keterangan daripada kanak-kanak ini, kita tidaklah bulat-bulat macam tu. Mesti ada keterangan sokongan juga. Bukan satu sumber sahaja untuk menjalan siasatan ni, memang banyak. Circumstantial evidence pun ada, direct evidence macam testimonial tadi pun ada. So bukanlah polis ni bergantung semata-mata. Kadang-kadang apa keterangan yang diperolehi daripada kanak-kanak ini tadi, kita tak tender pun kat court pun. Sebab kadang-kadang kanak-kanak dia kecil kan. So cumanya kadang-kadang dia boleh menjadi lead kepada siasatan, membuka ruang yang lebih luas lagi kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan. Bayangkan kalau budak 3 tahun, kadang-kadang dia tak boleh nak bercakap, tapi cara kita, sebab dia tak boleh leading. Memang tu saya kata memang susah. Kita tak boleh leading. Kita kena biarkan dia bercakap. So ini yang memerlukan orang kata empathy, kepakaran, kesabaran pegawai yang mengendalikan supaya boleh kita membawa kanak-kanak ni memberi keterangan. Tapi bukanlah keterangan itu semata-mata kita jadikan orang kata dinilai untuk satu-satunya untuk pertuduhan tersebut. Banyak lagi keterangan lain yang kita perlukan juga. Yang ni untuk benefit untuk kita punya viewers. Saya nak tanya Puan Siti, kalau seseorang itu di sexual abuse ataupun didera ke apa ke, berapa lama dia punya tempoh Siasatan. Tak, bukan siasatan. Kalau benda tu dah terjadi, macam mana saya nak buat macam mana saya nak kata, kalau benda tu terjadi pada saya 6 bulan yang lepas, boleh tak saya masih nak buat report? Okay. Dia it goes back to how long seseorang tu boleh datang buat. Tak dia untuk buat maksud report. Saya okey, sebenarnya untuk menjalankan siasatan ni dia tidak ada tempoh waktu. Dia tak ada kata jenayah yang berlaku 3 tahun lepas you tak boleh report dah sekarang. Memang tak. Boleh. Cumanya adalah dia punya kekangan dia. Sebab apa? Kalau kes tu dah lama berlaku, bertahun-tahun, mungkin kesukaran tu memang akan kita hadapilah untuk mengenal pasti tempat kejadiannya. Betul. Kemudian keterangan-keterangannya, mungkin tempat tu dah berubah. Betul. Kalau evidence kejadian pun tu, dah evidence mungkin dah lupus ataupun dah rosak. Tapi boleh jugalah yang pihak polis akan terima. Kalau polis tak terima tu bagi tahu saya balik. Okay. Tapi ada banyak macam kes-kes yang saya dapat lah. Ada satu kes ni, budak ni kena bully, tapi pihak sekolah tak nak bagi buat laporan. Lepas tu bila parents nak juga buat laporan dekat balai, polis tu kata alah settle je lah dalam sekolah. Tak nak ambil pula macam tu. Macam mana? Okey, saya sebenarnya macam ni. Senario dia sebenarnya sama je. Dia polis ni dia sebenarnya dia dah ada garis panduan yang jelas. Bermakna mana-mana orang datang buat report, dia kena wajib menerima laporan tersebut. Kerana dalam laporan, berdasarkan laporan yang pengadu tadi tulis, apa intipati dia, dari situ kita classify lah ada report ada kesalahan ke tidak. Kalau tak ada kesalahan, ke mana kita patut rujuk? So saya rasa itu tidak menjadi isu sebenarnya, sebab garis panduan PDRM ni jelas bahawasanya kena terima report. Cuma sekiranya berlaku situasi sebegitu, berkemungkinan itu adalah salah laku individu. So bukanlah dasar PDRM orang datang kita kau tim tak payah you balik you settle. Tak ada. PDRM memang kena menerima report tersebut. So tindakan tata tertib boleh diambil siasatanlah kepada individu kalau sekiranya dia sengaja nak tolak daripada menerima report. Okey. Puan Siti, kita dah bulan 10 ni kan? Dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Sampai ke daripada Januari 2025 sampai ke Oktober sekarang, berapakah kes yang PDRM dah terima? D11 dah terima in terms of sexual abuse. For children. Jenayah seksual. Kanak-kanak. Kalau untuk kanak-kanak ni dah melebihi daripada, kalau kes seksual saja ya. Yes. Kes seksual saja dah melebihi 7,000 dah. 7,000 kes. Pelbagailah dengan rogolnya, dengan amang seksual. Kanak-kanak saja. Kanak-kanak sahaja. So, sebab apa? Kes kanak-kanak ni sebenarnya kalau nisbah secara perbandingan 70%
adalah kes melibatkan mangsa kanak-kanak. 30% saja kes mangsa dewasa. Sebenarnya kanak-kanak lebih banyak menjadi mangsa jenayah seksual. Out of this percentage, Puan Siti, 70% you say kan kanak-kanak dah datang report. With that amount of percentage, berapa banyak yang kes yang telah disettle? Settle, okay. Maksudnya, okay, kita dah, Selesai polis dah dah, ambil dah tindakan sebagainya. semua, you know, Okay. it's case Dah closed hukum. and Dah dah dihukum. hukum. Okey, baik. Okey. Tindakan, kebanyakan kes ni adalah melibatkan orang yang dikenali. Ya. Ahli keluarga, 80% dikenali. So bermakna itu sebab tindakan adalah cepat. Betul. Sebenarnya proses siasatan tu cepat. Cumanya pembuktian tu lain. Ini satu sudut pembuktian. Bukan kata tak semestinya orang yang kita tangkap itu, kes tu dia kenal, tapi semestinya kita tuduh. Itu sebab kalau kita tengok, walaupun 80% adalah kes dalam kalangan orang yang dikenali, bermakna tangkapan dah buat, polis dah ambil statement dia, siasatan cepat selesai. Tetapi dari sudut pembuktiannya, kita boleh katakan kalau kes-kes seksual ni, kalau dalam tempoh kajian dalam 1 tahun tu kita boleh capai 60% untuk lebih 60% lah untuk pertuduhan. That's banyak tu bila dah tuduh Tapi tu maksudnya sehingga ada betul, bukti bermakna tu dah ada lah. Bermakna ada di 60% sehingga cukup tempoh kajian lah, boleh tuduh dan boleh satu boleh tuduh dan juga boleh orang kata penyelesaian lah. Bermakna kalau tak ada keterangan pun dah selesai lah. Consider kita tahu pembuktian tu beyond reasonable doubt. So bermakna kebarangkalian untuk orang kata selesai, tapi tak boleh kepada pertuduhan. Ada kes di mana mangsa sendiri dia tarik balik dan sebagainya, ataupun berlakunya kejadian dah lama, jadi pembuktian tu sukar. Jadi saya boleh katakan kalau dalam tempoh kajian tutup je 31 bulan 12, dalam 2-3 hari selepas tu 60% tu kita dah selesai. Puan Siti cakap apa yang kadang-kadang ada mangsa yang tarik balik kes. Tapi kalau tarik balik kes tu kan, boleh tak pihak polis kata tolong minta dengan kerjasama dengan AG lah, pihak pendakwaan untuk teruskan juga. Okay. Sebab kadang-kadang kan mangsa jadi sebab orang yang terdekat dengan diorang macam tak nak lah, and then adik-beradik lain atau mak kata janganlah report, malu, kesian ayah kena tangkap ke apa. Okey, dalam isu kes tarik balik ni sebenarnya itu memang saya tahu ni Panik pun tahu ini kes bidang kuasa pendakwa raya lah. Tetapi apabila ada hasrat untuk tarik balik daripada pengadu, adalah sebab-sebab dia, tapi kebanyakannya kalau kes seksual ni sebab apa? Anak ni lah, sebab apa dia ahli keluarga lah, kesian lah, macam-macam. Kerana sebab-sebab peribadi yang menyebabkan mereka nak tarik balik. Bila nak tarik balik, walaupun pendakwa raya sebenarnya nak teruskan sebab kita tahu ada dah bukti yang menunjukkan sedemikian. Tetapi bila dia dah berhasrat nak tarik balik, komitmen dia di mahkamah itu pula tak pergi, tak ingat, tak boleh nak bercakap. So itulah yang menyebabkan kes-kes bila ada dah hasrat nak tarik balik ni oleh pihak pengadu itu sendiri ataupun mangsa, dia akan menjejaskan prosiding pendakwaan itu sendiri. Saya ada lagi satu question. Question saya ni, saya nak tahu, saya tak berapa fasih lah kan dalam perundangan semua ni. When it comes to pedophilia, dia sexual abuse children under age, kita dapat tangkap, polis dapat tangkap, apakah akan berlaku kepada orang ni? Okey, untuk pedofilia selalunya kita kaitkan dengan kesalahan. Memang pedofilia ni memang dia kesalahan terhadap kanak-kanak lah. Betul. Kesalahan seksual terhadap kanak-kanak lah. So sama juga, apa yang dilakukan bergantung kepada apa yang polis ni nak buat apa ke atas ni, bergantung kepada kesalahan apa yang dia buat. Kalau dia contohnya pedofilia ni banyaknya dia melakukan, sekarang ni kita tengok dia boleh berlaku secara atas talian. Pun ada, dia berkongsi gambar-gambar, image-image. That means it's different category lah. Betul. Kita kena tengok kategori. Dia pedofilia, tetapi dia tidak ada istilah di dalam undang-undang. Kalau pedofilia macam ni, kita kena handle dia berbanding berbeza dengan pesalah-pesalah seksual yang lain, pelaku jenayah seksual yang lain. Dia sebenarnya sama. Pedofilia tu adalah istilah klinikal sahaja, tapi kita melihat kepada perlakuan dia, apa jenayah yang dilakukan. Kalau dia rogol, kita mengikut Seksyen 376 juga. Kalau dia cabul, cabul lah. So bermakna
tindakan pihak polis ke atas pedofilia ni adalah bergantung kepada apa perlakuan jenayah yang dia buat. Section 376 buat apa? Rogol. Tahu, tapi dia punya what do you say, dia punya hukuman dia sebab hukuman dia boleh sampai kepada 30 tahun penjara juga. So dan penjara lah, pemenjaraan dan juga sebatan atau so kedua-duanya. Betul. So during this time yang dia katakanlah orang ni dipenjarakan 30 tahun, dia kena sebat. Tapi dalam penjara tu, do you have a rehabilitation punya center untuk orang-orang macam ni? Ada ke tak? Itu pihak penjara ada. Ada memang juga. ada. Di dalam pihak penjara pun dia ada counselling counselor dia. Dia ada program dia sebenarnya. Sebab penjara tu juga adalah institusi untuk selain daripada pemulihan. untuk dia pemulihan juga sebenarnya. So dia ada lah, dia kena pergi counselling. Tapi sejauh mana dia tu pulih balik, kita tak itu tahu. adalah questionable lah, sebab kita pun tengok ada juga yang keluar tu dia pesalah berulang. Faham. So you work closely as well with penjara. with bukan pihak penjara, psychologist, counselor yang akan datang masuk untuk buat program-program macam ni. Di penjara, itu adalah di bawah pengurusan pihak penjara lah. Tapi kami tahu memang ada. Mereka akan bekerjasama dengan agensi yang mana boleh supplykan dia punya kepakaran. Dan dalam penjara sendiri pun ada kaunselor dia. Dan PDRM sendiri pun, kami sendiri macam di 11, saya sendiri ada psikologis, kaunselor sendiri. Itu adalah untuk peringkat awal kalau kita menjalankan siasatan. Itu sebab saya cakap tadi, kalau mangsa yang trauma datang, kita tak terus ambil keterangan dia. So bermakna kita kena buat assessment awal. So itu sebab ada keperluannya pegawai psikologi kat situ. Jadi pihak polis ni orang tak perlu takut lah. Kanak-kanak tak perlu takut nak buat report because kita bukan pihak polis ni datang terus investigate, paksa untuk diorang pergi through that trauma again. Betul. Sebenarnya pihak polis ni, kami pun pendekatan yang digunakan tu adalah mesra kanak-kanak, mesra orang yang trauma. So bermakna kes-kes sebegini, kes-kes macam rogol, kecederaan fizikal, emosi, macam didera ni pun emosi juga, maki hamun dan sebagainya, memang akan mendatangkan orang kata tekanan kan. So bermakna pendekatan yang digunakan oleh pihak polis bukanlah undang-undang semata-mata, nak cepat, nak tangkap, nak apa, nak ambil keterangan sahaja. Tapi kita menggunakan orang kata pendekatan di mana kalau orang trauma ni kita kena tangani dia. Kalau dia tengah cemas tu, janganlah kita tengah nak ambil statement. So bermakna adanya intervensi awal tu penting. Penilaian awal, tahap emosi mangsa, keluarga dia. Kadang-kadang keluarga ni pun penting. Sebab kadang-kadang keluarga ni kalau dia yang trauma teruk, kita pun tak boleh nak approach dia. Sekarang ada kes-kes di mana kita nak menyebut nama anak dia pun, anak dia terkesan jadi mangsa jenayah, kita nak menghubungi dia pun dia tak nak. So bermakna rapport building tu penting peringkat awal, dan dia familiar, dia boleh percaya kita. Yang penting membina hubungan, rapport yang baik dan juga trust, kepercayaan dia kepada pegawai yang mengendalikan ni penting. Dan penting juga tu sebab saya kata kita tak boleh tu sebab polis, kita tak pernah ada lagi polis bila netizen lah contohnya kecam, kenapa ni tak tuduh ni, tak apa semua kan. Tak ada lagi polis kata aku pergi menyiasat ni, kau tengok tak ni gini, tak ada. Sebab kita kena menjaga orang kata kebajikan, perlindungan, keselamatan mangsa dan keluarga dia. Itu sebab tak pernah polis dedahkan pun. Kita diam, kita sabar je. Kena profesional. Walaupun ada yang kata itu semua fitnah, polis tak buat kerja, kita perlu diam kerana yang tahu kita buat pelaporan secara siasatan ni adalah sulit. Kita kena menjaga kebajikan mangsa, kena melindungi orang kata keselamatan dia dan juga privacy dia sebagai mangsa lah. So pihak polis ni actually pelindung, tapi betul. Sebenarnya pihak polis pun juga adalah pelindung. Itu sebab dalam konteks menguatkuasakan undang-undang, selain menguatkuasakan undang-undang, pihak polis ni adalah pelindung. Kalau kita tengok Convention on the Rights of the Child tu kan, memang peranannya adalah untuk melindungi pemulihan. Kita kena protect kanak-kanak ni. Puan tadi kita cakap pasal pedofilia kan. Sekarang polis ada Ops Pedo kan, Puan? Betul. Ops Pedo yang saya baca dah ada dalam Ops Pedo tu dapat 40,000 lebih
CSAM, bahagian CSAM, 13 orang dah ditangkap. Betul. Yang tu macam mana polis jalankan? Dia bekerja 40,000 ni atas orang punya Semua sekali. Oh, semua sekali. Tapi orang-orang ni dia macam mana? Dia ambil budak-budak tu, ambil video, macam mana benda tu berlaku? Okey, sebenarnya itu adalah Ops Pedo Bersepadu bersama SKMM pada tahun lepas sebenarnya. Yang Pedo kita panggil siri 1 lah, 1.0, di mana 13 suspek berjaya ditangkap daripada 6 negeri. Bahan-bahan yang dia ambil itu adalah bahan bukti itu ditemui di dalam device dia. Keseluruhannya 40,000 daripada semua. Ingat daripada satu individu? Tak, daripada semua. Tapi apa yang saya nak cakap, terbaru kami ada jalankan juga Pedo 2.0 sebenarnya baru-baru ni. Baru lagi dalam 2-3 minggu lepas. Tapi kita belum buat sidang akhbar lagi, jadi saya tak boleh nak dedah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, pemerhatiannya adalah kalau dibandingkan dengan Pedo yang lepas dengan Pedo yang terkini, baru beberapa bulan ni, kita tak sampai setahun sebenarnya. Yang tahun lepas kita buat bulan 12. So kita tengok penambahan kepada bahan bukti yang ditemui adalah banyak. Berganda-ganda. Bermakna capaian tu kepada bahan-bahan CSAM ni semakin banyak. Trend masyarakat hari ini. So orang sekarang lagi otak dia lagi apa? Sebab capaian yang mudah dan ada penemuan-penemuan terkini. Mungkin kita boleh buat dalam siri yang akan datang. Sebab saya memberi orang kata ruangan kepada satu sidang media yang khas lah. Pedofilia juga. Okay, bila polis tangkap and then orang tu dihukum, dia memang terbukti pedofilia. Polis ada simpan ke list pedofilia? Sebab kalau kita tengok dekat Amerika kan sex offenders list. Malaysia ada ke benda ni? Okey, di Malaysia kalau saya tangkap belum tentu lagi kita dapat tuduh, kan? Yeah. So bermakna macam di sebelah sendiri memang kami ke arah itu untuk mengadakan satu database, big database kan, untuk sex offender registry. Yeah. Untuk di sebelah, untuk kegunaan macam untuk integrate dengan mana-mana supaya kita ada next time kalau ada berlaku, so kita tahu dah profile. Di sini kita belum ada yang secara modern dan orang kata komprehensif lah, tak ada. Cuma dengan kaedah yang setakat mana yang kita mampu buat lah. Kerana ada kekangan dari sudut peralatan, fasilitasnya. Tapi kalau kes-kes tu dah sampai ke peringkat sabitan, JKM ada data pesalah seksual. JKM ada. Okay. So kalau kita, sebab kita kan organisasi NGO Children's Protection kan. So bila orang nak datang volunteer pun kita kena tapis nak lah semak. Juga nak semak orang, sebab kadang-kadang takut orang datang nak masuk sebab nak tolong child protection, tapi tengok-tengok dia ni ada manipulate nak tu. Puan cakap juga peranan polis dalam kes buli pula. Saya ada terbaca lah dekat Sarawak dalam tempoh 8 bulan ni dah 86 kes buli yang direkodkan. Kat Semenanjung ni lagi banyak atau macam mana? Okey, bila menyebut buli ni saya kena perjelaskan sikit lah, sebab statement tu mungkin agak umum kan. Sebab dalam undang-undang pun dia tidak ada satu, dalam KK ke apa semua, tidak ada satu perkataan buli tu ditafsirkan macam mana kan. Kalau saya, apa yang dalam rekod PDRM ini adalah bergantung kepada perlakuan jenayah itu sendiri. Contohnya ekoran daripada pindaan undang-undang baru-baru ni, 507. Iaitu 507B sehingga G, 507G tu. So saya dapat melihat kes-kes yang dibuka di bawah section ini yang sebahagian umumnya identify dia sebagai buli lah sebenarnya kan. Tapi dia tidak ada menyebut perkataan buli kat situ. Macam you mengata perkataan. Buli adalah tapi dia spesifik kepada perlakuan apa, berkomunikasi, mengeluarkan kata-kata sehingga menimbulkan tekanan, menyebabkan tekanan. Dia spesifik perbuatan macam mana. Tapi fahaman kita, orang kata fahaman orang pada hari ini, masyarakat umumnya, itu adalah salah satu seperti buli lah kan. Kes ni menunjukkan kalau di Semenanjung, sebab dia baru, section ni baru lagi bulan 7 itu hari berkuat kuasa. So di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak keseluruhannya dalam
100 lebih lah, 100, saya tak ingat figure tepat dia, dalam 106 ke macam tu lah, 112 yang terkini lah. Kalau yang ini figure dia di Semenanjung lebih banyak lah. Jadi macam Panik rujuk tadi yang 80 lebih, mungkin adalah kes-kes yang mana termasuk juga kes-kes yang mendatangkan kecederaan kan, yang pukul, yang bergaduh, yang sekolah apa semua tu. Itulah termasuk sekali. Tapi kalau betul-betul di bawah section, sebab di 11 ni baru mengambil alih untuk statistik bully ni, yang dikatakan bully ni. So ini yang bawah KK 507B sehingga G tadi. So so peranan polis, sebab baru D11 baru ambil alih kan, peranan polis untuk tangani isu bully ni macam mana? Okey, peranan polis ni kita bergabung. Tak kira lah kalau yang menyiasat tu biasanya daripada D7 lah, contohnya bahagian maksiat gangsterism dan sebagainya. D11 itu sebenarnya dipertanggungjawabkan untuk melihat data. Namun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi saya ada bahagian D11 ni kami ada wujud behavioral science unit. Walaupun bergerak secara perjawatan yang sedia ada, bermakna tidak ada spesifik hakiki penugasan tersebut, tapi kami saya akan deploykan bahagian di 11 ni, kita deploykan pegawai yang ada pengetahuan kriminologi, psikologi ni untuk pergi bersama-sama dengan pegawai penyiasat untuk mengenal pasti tentang kejadian bully tu. Apa sebab, tingkah laku yang macam mana yang menyebabkan perlakuan sebegitu berlaku. Contohnya jika ada kanak-kanak bunuh diri, contohnya dikatakan gantung diri ke, ditemui mati, itu contoh dia. So bahagian di 11 ini yang ada pegawai psikologi behavioral science unit ini, kita akan turunkan untuk dia melihat dari sudut, mengkaji dari sudut tingkah laku tersebut. Adakah sebarang orang kata elemen-elemen yang mendorong kepada perlakuan tersebut, pergaduhan berlaku ke, berlakunya orang kata maki hamun ke, tekanan ke. So inilah yang tingkah laku sehingga mendorong kepada perbuatan tersebut. Okay. Jadi Anyway, kita nak tanya soalan. Kita nak tanya banyak lagi tapi masa tak mencukupi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Kamsiah kerana sudi datang. Apa yang kita can summarize is that polis ni, banyak kerja-kerja D11 yang D11 buat. Betul. Untuk melindung kanak-kanak dan melindung future generations kita, And kita daripada Children's Protection Society Malaysia juga ingin berterima kasih dengan D11 sebab D11 memang bekerjasama dengan kita. Bila kita pergi buat awareness, D11 punya pegawai selalu ada. Terima kasih. Terima kasih. Selalu baik hantar pegawai-pegawai datang untuk buat taklimat keselamatan. Sama-sama. Terima kasih kembali. Okay, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi for another topic. InsyaAllah. Ya? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.